Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan topik 9 iaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Farhana Syahira, Nur Adilah dan Nur Fakihah. Dalam kajian ekonomi makro moden, pemahaman terhadap mekanisme pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah berkembang melalui pelbagai aliran ekonomi. Teori pertumbuhan memiliki peranan yang penting dalam perkembangan ilmu ekonomi. Bermula sejak ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Malthus, sehinggalah ekonomi neoklasik seperti Solow dan Swan yang telah memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ekonomi moden. Model pertumbuhan neoklasik Solow diperkenalkan oleh Robert Solow pada tahun 1950-an sebagai salah satu teori pertumbuhan yang paling berpengaruh. Model ini menggunakan fungsi Cobb-Douglas dengan ciri utama bahawa kemajuan teknologi merupakan faktor eksogen yang muncul secara automatik tanpa kaitan dengan keputusan dasar atau aktiviti manusia. Sebaliknya, teori pertumbuhan endogenous Romer diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an oleh Paul Romer dan Robert Lucas atas ketidakpuasan terhadap model Solow. Model Romer menekankan teknologi sebagai faktor endogen yang dijana melalui aktiviti R&D, inovasi dan penciptaan idea baharu oleh individu berpendidikan dalam kerangka persaingan tidak sempurna. Secara umumnya, pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan di dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam masyarakat bertambah dan berlaku peningkatan kebajikan masyarakat bagi sesebuah negara. Berdasarkan teori endogenous Romer, terdapat beberapa faktor yang mendorong sesebuah negara itu dapat bertumbuh dengan pantas atau perlahan. Antaranya ialah disebabkan oleh perbelanjaan R&D, pekerja R&D, tahap pendidikan, eksploitasi teknologi yang tinggi dan juga kadar pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Romer, pertumbuhan ekonomi berterusan dicapai apabila negara melabur dalam penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Oleh itu, faktor pertama yang mendorong kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara ialah melalui perbelanjaan R&D. Melalui R&D, sesebuah negara tersebut boleh mencapai pertumbuhan ekonomi yang pantas berbanding dengan negara lain. Sebagai contoh, Korea Selatan menyumbang lebih daripada 4% terhadap keluaran dalam negara kasar (KDNK) dan pertumbuhan ini telah disokong oleh sektor swasta dalam negara tersebut. Sebaliknya, Malaysia masih menunjukkan pelaburan R&D yang rendah berbanding negara-negara tersebut iaitu sekitar 0.95% daripada KDNK pada tahun 2020. Ini mungkin disebabkan Malaysia tidak mempunyai pool of talent bagi aktiviti R&D industri pertahanan yang disebabkan oleh kurangnya pelaburan dan galakan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi sesebuah negara boleh diukur melalui bilangan dalam pekerja R&D. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi oleh Korea Selatan diakui apabila negara tersebut memiliki tenaga kerja R&D yang meluas dalam sektor swasta dan akademik dan ini membolehkan penciptaan teknologi baharu secara konsisten. Akan tetapi, Malaysia masih di tahap pertumbuhan ekonomi yang rendah apabila bilangan penyelidik R&D dalam sektor industri masih sangat kecil berbanding dengan negara-negara maju. Sebagai contoh, Malaysia hanya mempunyai 0.21 penyelidik R&D bagi setiap 1,000 pekerja berbanding lebih 5 orang di Taiwan atau 4 orang di Singapura. Situasi ini menyebabkan kapasiti penciptaan dan perkomersialan inovasi Malaysia berada pada tahap sederhana yang secara langsung menyumbang kepada kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tahap pendidikan mempengaruhi pertumbuhan mengikut teori Romer. Berdasarkan rajah yang kami paparkan, kita dapat lihat hubungan yang jelas antara perbelanjaan pendidikan dan kemiskinan pembelajaran. Negara berpendapatan rendah memperuntukkan kurang daripada $2,000 per kanak-kanak tetapi menghadapi kemiskinan pembelajaran yang tinggi iaitu 80 hingga 100%. Malaysia sebagai negara berpendapatan sederhana atas membelanjakan antara $2,000 hingga $8,000 dengan kemiskinan pembelajaran sebanyak 20 hingga 60%. Manakala negara maju seperti Korea Selatan dan Singapura membelanjakan $10,000 hingga $20,000 dengan kemiskinan pembelajaran hanya 0 hingga 10%. Mengikut teori Romer, negara dengan sistem pendidikan yang cekap berjaya menghasilkan lebih ramai pekerja berkualiti tinggi atau yang dikenali sebagai pekerja LA. Mereka inilah yang memacu kadar penemuan idea baharu dan mewujudkan kesan spillover yang membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang pantas dan berterusan. Akhir sekali,
Mari kita bandingkan prestasi ekspor teknologi tinggi antara Malaysia dan Indonesia. Data menunjukkan Malaysia mencatatkan 59% ekspor teknologi tinggi daripada jumlah ekspor pembuatan pada tahun 2022 berbanding Indonesia yang hanya 9%. Trend sepanjang dekad lepas menunjukkan Malaysia meningkat dari 47% sehingga 59%, manakala Indonesia menurun dari 12% kepada 9%. Prestasi Malaysia yang lebih baik ini menunjukkan negara memerlukan lebih ramai pekerja berkemahiran tinggi untuk mengendalikan sektor teknologi. Ini mewujudkan permintaan untuk modal insan berkualiti dan kesan spillover yang lebih kuat. Sebaliknya, Indonesia yang bergantung kepada ekspor komoditi tradisional kurang memerlukan pekerja inovasi, maka wujud had kapasiti untuk pertumbuhan endogenes. Ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih perlahan. Raja menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi di negara Korea Selatan. Di sini kita dapat lihat bahawa Korea Selatan merupakan contoh terbaik bagi teori pertumbuhan endogenous Roma. Kerana negara ini melaburkan sebanyak 4.93% daripada KDNK dalam sektor R&D pada tahun 2022. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap inovasi dan teknologi. Selain itu, sistem pendidikan yang mantap di negara mereka juga menyokong penciptaan teknologi baharu dan ini menjadikan Korea mampu mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi yang stabil antara 4.29% sehingga 5.2% dari tahun 2017 hingga 2022. Secara keseluruhannya, pelaburan besar dalam modal insan dan inovasi inilah yang menyokong pertumbuhan jangka panjang Korea Selatan. Raja menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Pada tahun 2022, Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi berbanding dengan Korea Selatan dan juga Indonesia yang mencatatkan sebanyak 8.7%. Namun begitu, pelabur R&D masih lagi rendah kerana mencatatkan 1.04% daripada nilai KDNK. Ini menunjukkan nilai pelabur R&D masih lagi jauh lebih rendah berbanding negara Korea Selatan kerana Malaysia kekurangan ekosistem penyelidikan yang menyeluruh dalam bidang teknologi dan juga inovasi. Menurut model Roma, inovasi adalah asas penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Walaupun Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun masih lagi berisiko untuk mengekalkan kestabilan ekonomi tanpa pelaburan kukuh dalam inovasi dan juga R&D. Raja menunjukkan kadar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia mencatatkan kadar pertumbuhan ekonomi sekitar 5.3% pada 2022, tetapi pelaburan R&D hanyalah 0.28% daripada KDNK, menunjukkan ia paling rendah di antara ketiga-tiga negara tersebut. Ini kerana ekonominya masih lagi banyak bergantung kepada sektor buruh murah, ekspor komoditi dan juga permintaan domestik. Dan ianya bukan bergantung kepada inovasi dalaman seperti teknologi dan juga inovasi. Namun begitu, Indonesia telah mula memberi perhatian kepada pembangunan pendidikan tinggi sebagai usaha untuk membina kapasiti teknologi tempatan yang dapat menyaingi negara Korea Selatan di peringkat ekonomi global. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kukuh bukan lagi bergantung kepada sumber seperti buruh atau komoditi semata-mata, tetapi kepada pelaburan dalam R&D, pendidikan dan juga teknologi. Negara seperti Korea Selatan berjaya kerana mereka serius melabur dalam inovasi dan membina sistem pendidikan yang melahirkan pekerja berkemahiran untuk menghasilkan produk inovasi. Sebaliknya, negara seperti Malaysia dan Indonesia masih belum cukup kukuh dari segi inovasi dalaman. Jadi, kalau negara Malaysia dan Indonesia mahu kekal bersaing dan mencapai pertumbuhan yang mampan, mereka perlu memberi fokus kepada modal insan, penyelidikan dan teknologi tinggi seperti yang telah ditekankan oleh model Roma.